dekat dalam toilet tu, aku rasa ada 4 ke ada 3 toilet tau. Jadi perempuan ni, kita orang memang ada perempuan, tak tahu lelaki pun mungkin ada lah. Kita memang ada toilet favourite masing-masing. Betul, memang ada. Sama. Aku memang tak nak masuk toilet ujung, toilet tengah, toilet ni. Aku pun ada. Toilet number favorite yang mana? Aku suka hujung. Aku suka hujung. sekali. Aku suka hujung. Sebab hujung tu tak ramai orang masuk. Lepas tu hujung tu macam, kau tahu tak, bersih sikit lah. Yang ni basah lah, ada rambut lah. Jadi aku macam, aku lagi suka yang tak ada orang masuk, kurang sikit lah. So satu hari, aku nak masuk toilet hujung. Tapi berkunci. So bila berkunci tu aku macam pelik lah. Sebab berkunci macam, kau berak ke apa dalam tu? Macam kenapa lama sangat? Mula-mula aku masuk berkunci. Lepas tu bila second aku masuk, berkunci juga. Aku masuk juga yang tengah lah, which is sebelah dia, sebelah toilet hujung. So waktu aku mandi tu, aku boleh dengar bunyi pintu. Kau tahu tak, botol kaca di tek tek tek. So dalam hati aku tak tahulah. Waktu tu aku memang baran. Tak kisahlah kalau dalam hati aku hantu ke apa nak datang sekarang ni, orang nak mengendap dengan aku ke, kena tumbuk. Sumpah kena tumbuk. Jadi aku memang masa tu aku badan aku dah lah macam demam. Aku penat dengan semua ni, dengan hidung aku tersumbat. Aku mandi-mandi, aku macam, woi, nak mandi-mandi lah, aku cakap macam tu. Bukan cakap macam tu? Aku cakap macam tu, babe. Masa tu aku dah tak peduli dah. Masa tu aku pula workout. Aku tengah sadar kalau hantu tu keluar, aku tumbuk dia. Pernah tak kau rasa macam tu? Kau rasa kuat sangat kalau kau nampak hantu pun kau nak tumbuk hantu tu? Tak pernah rasa aku kuat halangan. Aku selalu rasa macam tu. Jadi aku geram lah, macam aku cakap, woi, nak mandi-mandi lah, tak nak ketuk-ketuk lah. Aku cakap macam tu. Lepas tu bunyi tu hilang. Hilang. Waktu aku keluar, pintu dah tak kunci. So sejak tu lah, lepas tu aku call bapak aku. Aku cakap kat ayah, datang jumpa adik kan, adik demam. Lepas tu bapak aku tanyalah, apa yang kau nampak sepanjang ni? Cakap lah, adik tak adalah nampak apa pun ya. Adik nampak macam ada orang mengendap macam tu je. Lepas tu ada bunyi kat jamban tu je. Ada benda ikut kau, Khadijah. Kau jangan lalu. Bapak aku pernah datang kat time lendu tu, tapi dia tak tahulah structure. Okay, kat sini ada pokok rimbun. Bapak aku tak tahulah benda detail tu. Tapi bapak aku cakap, kau ada lalu bawah pokok tak? Macam, come on, dekat lendu tu banyak pokok. Mesti. So dia cakap, aku lalu bawah pokok besar yang buat aku macam benda tu ikut aku. Oh, macam yang hantar? Aku tak tahu. Bapak aku, dia macam boleh rasa, boleh berubat sikit lah. Alhamdulillah lah. Kalau aku demam ke apa, aku pergi bapak aku, jimat duit aku.